Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Indonesia di Pulau Bali merancang untuk memperketat pemeriksaan terhadap pelancong asing bermula tahun ini. Penilaian termasuk keupayaan kewangan, tempoh penginapan dan aktiviti yang dirancang. Gubernur Bali Satu Wayan Koster berkata langkah itu sebahagian daripada usaha untuk mempromosikan pelancongan berkualiti. Ia selaras dengan peraturan wilayah dalam memastikan pembangunan pelancongan yang lebih mampan dan teratur. Bagi menilai keupayaan kewangan pelawat, pihak berkuasa akan memeriksa baki akaun simpanan pelancong asing bagi tempoh 3 bulan ke baki terbaharu. Turki bersama 7 negara lain pada Jumaat menggesa Israel supaya menarik balik sekatan kemasukan bekalan keperluan asas yang berikutan situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza yang semakin meruncing. Kenyataan bersama itu turut menyentuh faktor cuaca buruk yang melampau termasuk hujan lebat dan ribut sebagai punca utama yang memburukkan lagi keadaan. Dalam kenyataan bersama itu, menteri-menteri luar dari Turki, Mesir, Jordan, Emirat Arab Bersatu, UAE, Indonesia, Pakistan, Arab Saudi dan Qatar memberi amaran keadaan cuaca yang tidak menentu memburukkan lagi kesan sekatan bantuan dan kekurangan kritikal bekalan penyelamat nyawa. Sementara itu, Menteri Luar Sepanyol melihat situasi kemanusiaan di Gaza umpama satu malapetaka dan menzahirkan sokongan terhadap keamanan di wilayah itu selain menggesa keganasan di tebing barat yang diduduki dihentikan. Dalam satu perbualan telefon dengan Perdana Menteri Palestin Muhammad Mustafa, Jose Manuel Albares menyampaikan sokongan penuh Sepanyol terhadap keamanan muktamad di Gaza dan pengiktirafan dan pengakhiran keganasan di tebing barat. Negara itu akan terus bekerjasama dengan pihak berkuasa Palestin bagi mengekalkan daya maju kewangan dan pelan reformasinya. Datuk Bandar New York Zohran Mamdani menandatangani perintah eksekutif pada hari pertama beliau memegang jawatan. Ia bagi membatalkan siri arahan yang dikeluarkan oleh pendahulunya Eric Adams termasuk langkah-langkah yang sebelum ini dikemukakan sebagai sokongan kepada Israel. Menurut perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Mamdani pada Khamis, semua arahan yang ditandatangani pada atau selepas 26 September 2024 dan masih berkuat kuasa sehingga 31 Disember 2025 adalah dibatalkan, manakala perintah eksekutif terdahulu kekal berkuat kuasa melainkan dipinda atau dimansuhkan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengecam kenyataan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump pada Jumaat sebagai melulu dan berbahaya. Trump sebelum itu mengecam untuk campur tangan bagi menyokong penunjuk perasaan yang turun ke jalanan di Republik Islam Iran. Beliau menegaskan kebanyakan protes berlangsung secara aman. Sementara itu, jurucakap polis Iran Said Muntazir Al-Mahdi berkata, pihak berkuasa memahami tuntutan penunjuk perasaan berkaitan penambahbaikan ekonomi. Protes minggu ini merupakan yang terbesar sejak demonstrasi besar-besaran pada 2022. Ia susulan kematian seorang wanita muda dalam tahanan yang melumpuhkan Iran selama beberapa minggu dan mengorbankan ratusan nyawa. Sukan Manchester United tidak merancang sebarang urusan keluar atau masuk pemain pada jendela perpindahan Januari. Menurut pengurusnya Ruben Amorim, fokus pasukan itu kini adalah kepada perlawanan seterusnya. United yang akan bertandang ke laman Leeds United di Ellen Road Ahad ini berada di tangga ke-6 Liga Perdana Inggeris, berpeluang naik ke tempat ke-4 jika menang serta dibantu keputusan perlawanan lain. Pengurus Tottenham Hotspur Thomas Frank memahami kekecewaan penyokong susulan persembahan hambar ditampilkan pasukan ketika ini. Frank dicemooh penyokong sendiri selepas keputusan seri tanpa jaringan menentang bekas kelabnya Brentford dalam saingan Liga Perdana Inggeris pada Jumaat. Keputusan itu menyaksikan Spurs kini di tangga ke-12 dengan hanya 2 kemenangan daripada 10 perlawanan Liga terakhir.
Larian obor Olimpik musim sejuk 2026 diteruskan di tengah Itali pada Jumaat apabila api Olimpik dibawa menuruni cerun bersalji sebagai sebahagian daripada siri larian menjelang tamasya itu. Peringkat ke-26 larian obor di Itali bermula di bandar Isernia sebelum melalui kastel di Sangro dan kawasan pergunungan berhampiran Costa Raso dengan pembawa obor membawa api Olimpik menuruni gunung menggunakan ski. Sekian berita yang disunting oleh Syahrin Neza Abu Bakar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum.